Sabar lah, tak boleh ngai lagi Oh, boleh ikan boleh jadi. Ikan duri tu, kita ada duri. Mai ikut So air apa tu? Polong. Kita tengah pakai spek ni. Spek boleh nampak ikan tak tahu jadi tak. Ngai macam mana kata aku. Macam mana nak mancing atas aku. Okay, Assalamualaikum, selamat datang ke channel Majek. Baru ni kita telah buat video 3 video dan ni merupakan yang keempat untuk vlog di kawasan tepi sungai ni. So yang ni untuk video kali ni kita akan buatnya pagar. Jadi pagar ni dengan kayu pelet. Jadi kayu pelet ni kita ambilnya dalam berapa banyak juga lah. So kita tengok lah proses ni, proses buat pagar. So video ni hanyalah untuk rujukan akhir atas. So kali ikut ke pagar ni siap dah lagi kok. Pagar ni siap dah. Ni pagar pelet ni siap dah. Dari situ hingga ni siap. Jadi ni menggunakan kayu pelet lah. So untuk kita buatnya depan balik ni. Jadi kayu peletnya ada dah ni. So kayu pelet ni lebih kurang dalam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. So kayu pelet ni ada 13 ni lah pelet ni. So baru ni videonya kita buat 3 dah. Pasal kedai ni, pasal menara ni, lepas tu pasal ni so ni tak naik lagi zinc. Ni zinc nanti kita akan naik so jom kita tengok proses buat ni so baru ni pun kata nak buat tiang ni ke. Buat dah tiang. Tu tiang dia. Jadi buat galai gini supaya kukuh lah deh. Jadi ni habis kita buat ni pelet ni dah. Kita tengok deh. Agak nak buatnya. Start sini hingga situ Kalau ikut ke kecil lah tempat ni. Kayu pelet lah kerak dah. So habis kita buat Bapa habis buat ke tapi rendah? Jadi kayu pelet ni depan ni buat rendahnya supaya mudah nak ngai ya. Ni alik-alik ni siap dah. Tak tinggalnya alik ni lagi. Ya, beli kecil lah. Abang. Kecil lah. Jadi nak siap ada pagar ni, lebih kurang ada alik ni lah sikit lagi. Alik ni siap dah ni. Jadi kayu dia pun ada tinggi ada rendah. Sebab pelet dia tak sama je. Jadi alik ni sikit lagi. Nak perlah pelet ni depan tu. Lepas tu boleh lah. 3 orang ngai. Atik boleh. Ikan apa ni? Oi. Comel ikan ke ni? Ikan ke? Mahal kita jual 1,000. Oh. Tengok ikan ni besar ni. Boleh di. First time ni apa tu? First time. First time. Oh. Boleh. Upai roti lah. Jadi. Saya singai pula. Jadi pakai lebih kurang sikit lagi nak siap. Roti gardenia. Sabar lah, tak boleh ngai lagi Oh, boleh ikan boleh jadi. Ikan duri tu, kita ada duri. Mai ikut So air apa tu? Polong. Dapat ikan nombor 2. Berani. Habis buai habis. Ikan kita.
Oh, boleh pula dah. Boleh dua. Hari ni ketiga. Boleh pula. Ni yang kedua, yang ketiga. Ikutlah. Semalam ada dua. Hari ni ada tiga. Boleh goreng pula. Mari goreng berapa? Pukul 5. Pukul Boleh 5. makan lah. Boleh ni, tapi duri. Ni sakit ni makan ni. Kena. Tolong. Jadi kita bawa 4 orang training Kita nak pergi main dia besar. Main kat pasir tu, main macam ni. Main tak? Bagi dia. Jadi Uncle Wah ajar Amar ngai dah. Kalau ikutkan ngai buluh belakang ni. Dah, ngai buluh ni, 2 ngai buluh. Ni ngai mesin. Jadi kita kena ngai gini, tak ngai lepas. Sini ni mungkin ikan buat lagi. Tengok Amar bakar. Spek boleh nampak ikan tak? Boleh apa tak? Apa? Tak nampak. Nak tengok. Nampak tak? Oh, lu dapat lah. Takut salah nipu apa mak. Tali tak nampak jadi tipu lah. Dok, you kena pagi petai-petai dok. Nah. Patut ni air gila. Kali kan? Hitam. Tak tahu. Molek bakar. Kan ke? Jangan lepas pula spek. Nampak sikit lah. Kenapa? Oh betul lah si Mano. Ha. Teka tahu dah. Tak. Mahal. Kita tengah pakai spek ni. Spek boleh nampak ikan tak tahu jadi tak. Ngai macam mana kata aku? Macam mana nak macam atas aku? Tak. Terbaik tadi. Macam mana boleh? Ikan lah. Besar lah ikan. Oh, sikit ke, Pak? Oh, uish. No. Kali putus.